Selai kain ni, satu helai kain ni, satu orang pakai saja. Tak ada 2-3 kain design ni. Ni sebab pada kita alah kain, ni plastik handphone. Untuk nak menyejukkan lilin. Okey, di sini tempat untuk memati warna. Dan merebuh menanggalkan lilin. Dan merebuh menanggalkan warna. Lilin. Warna lilin. Okey, okey. Sini kita mati warna ke sini selama 8 jam ni. Sini kita nak mati warna selama 8 jam. 8 jam. Okay. Mati warna. Barulah tengok sini, barulah kita basuh kat sini. Basuh kat sini, basuh sini. Barulah basuh sini. Sini pergi ke kawah. Ke kawah tanggal lilin, ke kawah ni. Dua kali basuh. 2 kali basuh sini. Masuk dalam kawah tanggal lilin. Baru masuk dalam kawah tanggal lilin. Barulah mai kat sini. Di tempat lilin-lilin tengah tak ada. Ni terakhir sini. Ni terakhir sekali. Dia siap dia. Jemur situ lah dia. Hok ngelas sini. Ya, okey. Sudah. Okey. Barulah dijemur. Dah jadi kain batik. Barulah jadi kain batik. Jadi proses dia ni memang 2 minggu setiap kain. Kalau kata ni kira lah sebulan pada. Oh, sebulan pun ada. Kita atas teknik kita buat. Teknik. Oh, semakin payah corak tu semakin lama. Ya. Dan air kita kisar dia, kita warna ni. Kita cuci kat sini. Cuci dekat sini. Air ni kita bawalah lepas dalam sungai. Kita lawak air ni, air bersih. Jadi air ni air yang bersih, jangan risau. Jangan risau ni tempat air hok dia cuci ni memang air hok bersih. Jangan risau. Oh ni hok siap tanggal lilin dah lah. Okey. Inilah hasil dia. Tapi satu warna lagi. Sekali warna lagi ni. Sekali warna lagi. Jadi proses buat dia memang sangat banyak. Ada banyak lagi. Banyak teknik lagi ni. Banyak teknik. Banyak ni, ni dia 3 kali cok lagi. 2 kali cok lagi ni, yang ni. Oh ni 2 kali cok lagi. 3 kali warna lagi. 3 kali warna lagi. Baru cukup 4. Baru cukup 4. Satu dah menunggu, 3 akan datang. Dikira 4 kali warna. 4 kali warna. 4 kali warna nak boleh jadi ni kain corak-comel gini. Ni kain dah siap dah ni. Ni color hok dah siap. Dah siap dah. Biasanya buat baju kurus pasal. Okey, mari sini. Baju kurus pasal. Nampak ni 3 kali cok ni 4 kali warna. 3 kali cok 4 kali warna. Jadi banyak proses nak boleh jadi gini. Bukan senang. Batik Kelantan bukan sekadar kain. Ia adalah warisan. Dia adalah seni tangan yang tak pernah menipu.